Tengok bilik malam-malam punya ni. View. Bang tak kau? Tak boleh buka ni. Sama Nur. Tak nampak lah ni. Bawah tu lah banyak kedai makan. Mana? Mana tengok dari sini lah. Mana? Apa punya ni? Gambar tak jadi tu. Mama. Bajio gambar. Tu. Jom. Oh, Buka. TV. So kita nak semayang ni. Nak rehat-rehat. Terus kita jumpa besok pagi. Suatu breakfast. Sewaktu breakfast. The door is closing. Dah okey ke tak breakfast kat sini? This is lunch. The door is opening. The door is opening. Let's go. Nasi. Nasi apa? Ada apa? Ni ada bread putih. Salted eggplant. Sausage. Ni apa? Ayam masak bawang. Ni apa? Mi goreng. Ambil lah. Cuba buka. Pinggan bawah tu. Sekejap. Mi goreng. Nasi minyak. Ada apa? Ni ada. Nasi lemak ada. Nasi lemak. Bubur. Dan juga sambal tumis. Tahulah. Tahu nak duduk mana. Ni ada orang. Sini. Sini je lah. Sini je lah, dekat sikit. Nak nasi goreng nak apa? Nak apa? Ada kek. Nak ni. Kalau nak bubble, roti pun ada. Sandwich, roti semua ada. Air panas. Kopi anti tarik. Ambil duduk kat sini. Dekat dengan air. Pusing. Dah. Dah. Makan salad. Yogurt. Makan ni. Tak makan. Saya tarik dengan nasi ni. Ni nasi dalca. Ayam garubel. Ayam bawang lah. Dengan ni. Mana yang benda? Tak tahulah. Dia macam di jam tu. Mama yang ambil. Baju. Baik dia lebih sana ni luas ni. Memang dia ni 6 orang, 4 orang. Ni kita dah duduk tadi. Ni kita duduk di 4 ni 6. 4 kan. Itu bergamuk. 4. Bukan tu. Makan roti pula. Tak telur. Ada juice. Kita try bread pudding dia. Sedap tak? Kita try bread pudding. Sedap ke tak? Semalam kita makan juga tapi dekat Flamingo. Kita share. Dia macam
dekat sini kuah dia sedap. Sos custard ni sedap. Sos custard dia sedap. Silap tak ambil tadi. Ni kek pisang dia tau. Sedap lah kek pisang dia. Sedap Tadi ke dah tulis mama dah baca. Tak tahu nak describe macam mana dia punya kek pisang ni. Sebelum Rasa sponge dia tu. clear. Dah habis makan dah. Daripada pukul 7:30. Ha? 7:30 sampai pukul 9. Bukan pukul 9 lah. Pukul 9 dah. Pukul 7:30 sampai pukul 9. 7:30 habis dah breakfast kita hari ni. Sedap juga makanan ni. Tadi. Nasi dia sedap dengan kek tu. Assalamualaikum. Ha, siapa tak suka air? Jomlah kita baring. Sekejap lagi kita nak balik KL dah. Dah siap dah nak check out. Balik KL. Besok nak raya. Semoga perjalanan kami dipermudahkan. Semua dah kemas dah ni. Barang semua dah siap. Nak menunggu seseorang ni. Cik Umairah. Student. College mana ni? You mana? Dia mah. Ha? Dia mah. Tak nampak gelap. Rasa hotel ni boleh pergi lagi, InsyaAllah. Sebab bersih lah hotel ni. Manalah cik bos kita ni lambat benar siap ni. Okay, jom. Dah. Tak habis lagi. Lepas ni kita nak pergi mana kita tak tahu. Sebab ni cuti sekolah seminggu kan. So Isnin ni dah sekolah. Isnin ni last. Tak ada mana dah. Kita tunggu next cuti sekolah lah. Cuti panjang boleh lah pergi cuti buat anak-anak sekolah kan. Okay, dah siap. Jerawat kita ni. Jerawat. Ada orang tak puas hati tengok dah. Mana ada? Dia suka pau orang dia ni. Beleng ni semua sebab dia. Dia pau mak ayah dia. Tapi siapa lagi nak pau kan? Takkan orang lain nak pau pula. Anak sendirilah pau, betul tak? Okey lah, bye. Marilah pulang beramai-ramai. Terima kasih lah. Mama tak? Tak. Tak ada kot. Pelak-pelak semua tak ada. Dalam ni tak ada. Dah. Jom. Dah. Jomlah kita balik. Balik ke Kuala Lumpur. Goyang-goyang pula dah. Cepatlah. Open. Ya Allah, berat betul beg ni. Dekat. Dekat G. Going down. Boleh duduk lagi sini? Boleh. Boleh. Salah satunya sebab apa? Ini Sebab tertintut. Tu tintut apa? Tu licah tu tintut. Okay, the door is opening. Going out first.
Bos tengah Check out. check out. Ini tengah menyibuk kat sini. Ya, tak kenal. Sibuk je dia kat sini. Tunggu siapa, Dik? Ha? Dik tunggu siapa? Banyak barang Dik beli. Oh, 2 beg. Ha? Pergi dengan siapa ni? Ha? Ni Atuk. Tengok dah sini. Diam ah. Bye-bye Sungai Petani. Makan selepas Kita nak balik. Hari Raya. Dan waktu sembelihan tu jangan lupa berdoa. Itu waktu doa paling power. Selamat Hari Raya Aidiladha dari kami di Suria. Merah ada kat belakang. Mana dia? Tak nampak, gelap pula dah. Tak sabar-sabar. Okay. Okay. Tu kedai semalam. Bye-bye Sungai Petani. Okey lah hotel ni sebelah Caltex saja. Lepas tu keluar ke kanan terus tol. Senang. Kalau emergency ke tiba-tiba nak pergi utara, utara nak berhenti, nak rehat, boleh. Hotel ni boleh. Hotel Forest. Bye-bye Sungai Petani. Kita nak balik. Ni Sungai Plaza tu Sungai Petani Selatan. Dah sampai tol dah. Kalau korang nak rehat, nak pergi ke Hat Nyai ke apa, boleh lah singgah sini. Sebab dia tepi tol. Ni pun ada juga hotel ni, Park Avenue ni. Okey. Semoga selamat sampai ya. Bos, bawa kereta elok-elok. Tua bersin. Tua bersin. Okey lah. Nanti kita update kot singgah makan ke. Tapi perut kenyang ni. Makan nasi je. Nasi sedap. Okey. Apa-apa nanti kita Roger awas. Okey. Dah masuk airway dah. Ni Sungai Plaza tu Sungai Petani Selatan. Dah sampai tol dah. Kalau korang nak rehat, nak pergi ke, ini baru betul. Nak balik kampung siapa dulu. Selalu kita balik ke KL ke ni. Ni kita nak balik kampung. Betul-betul nak balik kampung. Kuala Lumpur. Nak balik kampung. Maya sambung. Sambung bang. Tak boleh pakai lah diorang ni. Okay. Bye-bye. Dapatkanlah dulu nasihat daripada doktor sebelum ambil apa-apa suplemen. Sana ringkas tarik Riza, Suria segalanya hiburan. Suria, sana feeling. Dekat ni kan orang ada alat ni. Adakah kita pergi ke Kelantan ke Kering? Kita dah exit Lebuh Raya Gatri tau. Sebelah sini jam. Orang balik kampung beraya. Nampak sebelah sana. Jalan jam. Orang balik raya. Kita pun nak balik raya juga ni. Balik KL. Kampung kita kat KL. Dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Kawan kita ni kalau nak sembelih binatang kurban, besok hari raya haji, nak pakai apa? Dah tentu. Dari KL je lah. Tak balik kampung pun. Yang tajam, mana kata pisau kita atau memotong daging tadi, maka kita kena tu pakai sajalah cuti hari ni. yang tajam, betul-betul Cuti 3 hari 2 malam pergi utara. Urat marik, urat darah terputus. Bila terputus, barulah sembelihan tadi diterima dan sempurna. Dan kita Okey, menggunakan alat-alat yang jumpa lagi. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Ianya boleh Selamat Raya Aidiladha. dalam hadis Nabi kata, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in wal yuhadda ahadukum
Aduh, hai. Terima kasih. Bye-bye. Habis dah cuti. Bye. Ini buang je ya. Koi. Bye-bye.